Assalamualaikum Ustaz. ASB, tabung haji atau emas? Mana lagi bagus? Okay, Alhamdulillah, soalan tuan tanya, mana lagi bagus antara ASB, tabung haji ataupun emas? Untuk ASB tabung haji ni adalah salah satu daripada instrumen kewangan yang bagus juga. Di mana untuk kalau kita simpan untuk simpanan jangka masa pendek, sesuailah ASB tabung haji. Daripada kita simpan duit tu di bank biasa ataupun simpan bawah bantal kan. Jadi kalau kita simpan ASB tabung haji ni, dia akan bagi dividen. Cuma dari segi dividen ASB tabung haji ni, tak banyak seperti kenaikan harga emas lah. ASB dibagi dalam 5 hingga 7%. Kalau tabung haji, bagi 3 hingga 5%. Bagus tak? Bagus. Cuma apa yang pakar kewangan bagi tahu, contohnya Tuan Azizi Ali, ASB tabung haji ni sesuai untuk simpanan jangka masa pendek, iaitu 2 tahun dan ke bawah. Jadi apa-apa hajat kita yang kita nak capai 2 tahun ke bawah, sesuai lah simpanan ASB atau tabung haji. Namun kalau kita ada hasrat untuk capai matlamat tersebut untuk jangka masa yang panjang, jangka masa yang panjang ni 2 tahun ke atas lah. Contoh, dana persaraan ataupun dana pendidikan anak-anak, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak beli rumah, nak beli tanah dan sebagainya. Matlamat kewangan jangka masa yang panjang, yang ni sesuai kita simpan dalam kenaikan emas. Kenaikan emas ni adalah 10% setiap tahun. Lagi tinggilah berbanding ASB atau tabung haji. Jadi bagi tuan-puan yang nak buat simpanan, pastikan tahu dulu tuan nak simpan tu untuk matlamat jangka masa panjang ataupun matlamat jangka masa pendek. Kalau jangka masa pendek, ASB tabung haji, sesuai. Tapi kalau untuk jangka masa panjang, jangan simpan ASB, jangan simpan tabung haji, simpan dalam bentuk emas saja. Dan syarikat emas yang terbagus, yang terbaik sekarang ni di Malaysia dan Indonesia sekarang adalah syarikat emas Public Gold. Kalau tuan-puan berminat untuk menyimpan emas bersama Public Gold, boleh tengok di link profil saya langkah-langkah untuk mulakan simpanan emas di Public Gold. Yang pertama, anda akan memberi impak yang besar pada suatu hari nanti. Jangan lupa berfollow.